Hai semua, setelah seminggu kita berehat raya sambil menikmati ketupat dan lemang. Esok kita akan kembali dengan Grand Prix Jepun di Lita Suzuka. Weh, tak sabar nak tengok perlumbaan esok. Sebab hari ni kita dah menyaksikan keputusan yang mendebarkan. Di sesi FP3 pagi tadi, McLaren menunjukkan prestasi luar biasa dengan Lando Norris mencatat masa terpantas, diikuti rapat oleh rakan pasukannya Oscar Piastri dan George Russell dari Mercedes di tempat yang ketiga. Namun, dalam sesi kelayakan tadi, Max Verstappen dari Red Bull Racing kembali menguasai keadaan dengan meraih pole position buat kali keempat berturut-turut di Lita Suzuka, mencatatkan masa dan juga rekod baru di Lita tersebut. Manakala Lando Norris dan Oscar Piastri masing-masing akan bermula di petak kedua dan ketiga. Ini confirm menjanjikan persaingan yang sangat sengit esok. Namun, tidak semuanya berjalan lancar. Carlos Sainz dari Williams Racing dikenakan penalti 3 petak selepas didapati menghalang Lewis Hamilton semasa sesi kelayakan tadi. Akibatnya, Sainz yang sepatutnya bermula di posisi ke-12 kini diturunkan ke posisi 15 untuk perlumbaan esok. Kita jangan lupa juga insiden semalam semasa FP2 di mana Jack Doohan mengalami kemalangan serius di Spoon Curve yang menyebabkan bendera merah terpaksa dikibarkan. Fernando Alonso juga turut tergelincir semalam di Dagna 2 menambahkan drama. Dengan keputusan dan insiden yang berlaku, perlumbaan esok dijangka penuh dengan aksi yang mendebarkan. Siapakah yang akan menaluki Suzuka esok? Jangan lupa untuk saksikan esok dan berikan sokongan kepada pasukan kita. Ya. Jadi jangan lupa untuk terus follow aku untuk dapatkan F1 update 2025 dan kita jumpa esok di Suzuka. Let's go!